Jadi adik-akak kita terus dengan program kita seterusnya ni lah. Bersama dengan tamu Pak Da ada mari dah ni adik-akak. Cuma Pak Da nak bagi beroyak kepada adik-akak lah. Tak. Walaupun puasa, pastikan kita jaga kesihatan kita. Hak mana duk amal dah minyak zaitun ni adik-akak deh. Hak amal dah minyak zaitun ni Pak Da percayalah. Dia takkan lupa. Mana 2 kali sehari tu. Waktu berbuka sudu. Lepas penisau sudu, tu waktu dia. Jadi jangan tinggal waktu tu. Amal molek sebab banyak faedah, banyak kelebihan, banyak keistimewaan bagi adik kakak hak amal minyak zaitun ni. Jadi hak duk dengar saja tu pas bila nak terah tu. Duk dengar saja, teragak dah. Penyakit ni jangan ditunggu adik kakak. Jangan ditunggu. Jangan kata mari. Tak apalah tunggu mari penyakit baru amat nak terah. Jangan. Minyak zaitun tu tidak begitu fungsi dia. Tidak kata tunggu penyakit baru nak minum. Tidak. Kena amal sebelum mari penyakit tu boleh molek sangat dia kakak ada amal. Sebelum mari penyakit tu molek sangat. Jangan tunggu. Hamba tak ada apa-apa tak payah amal. Tak apa, tak payah minum. Tak apa minyak zaitun. Jangan begitu. Jaga kesihatan ni sebelum dia mari penyakit. Sebelum dia mari penyakit. Baik bersama dengan Pak Da petani. Bersama dengan Cik Syakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Da. Jala Pak Da ayat dia. Jala. Penyakit jangan ditunggu. Jangan perah penyakit dalam Jangan tubuh. perah. Hak perah tu ada dah. Kalau tak ada lagi ni jangan tunggu. Jangan tunggu dia mari. Maknanya kena ada perisai lah. Tak? Kena ada perisai, kena ada penahan dia. Kena ada penebak dia. Tak sebab penyakit mari ni. Jadi kita nak kacak pasal kelebihan minyak zaitun zaitina, zaitun putih zaitina akak daripada Morocco. Yang satu-satunya antara minyak zaitun yang boleh dipercayai dari sudut keaslian dia dan juga dari sudut pengiktirafan daripada dunia mengenai keaslian minyak zaitun zaitina ni. Tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, adik-akak boleh amalkan. Jadi, keistimewaan minyak zaitun zaitina ni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam hujung Ramadan ni kita ni. Yeah. Jadi adik kakak, sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, marilah kita peringat semula tentang kesihatan kita. Pentingnya kita nak jaga kesihatan dan kesihatan kita itu macam mana kita nak jaga, sudah pasti melalui pemakanan kita pada. Makan hak molek, maka sihatlah tubuh badan kita. Makan hak benda tak molek, alamatnya adalah cacat cela pada tubuh badan kita, sama ada darah tinggi ke, kecil manis ke, gastrik ke dan sebagainya. Jadi pada apabila kita kecek kira dengan minyak zaitun ni adalah merupakan minyak hak kita kena makan, kita kena telan biar sampai ke jatuh perut. Wak saing lah minyak zaitun ni, umpama kita gitu lah. Bahagian luar pula minyak zaitun ni sunnah kita beloma, kita sapu. Sakit pinggang, sapu pinggang, sakit lutut, sapu lutut, ataupun tak sakit pun tak apa. Sebab apa? Kita mengambil berkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Mu tolong makanlah, tak kiralah musim ini semua umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, tak kira hak duk kampung ke, hak duk bandar ke, hak muda ke, hak tua ke, hak sakit ke, hak sihat, disarankan untuk minum minyak zaitun waddahinu bihi, dan tolong belomolah minyak zaitun ini, fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana minyak zaitun ini berasal daripada pokok yang diberkati. Keberkatan sini ni adalah kita nak tafsir kepada satu bahasa, kita nak terjemuh yang lebih luas. Boleh jadi menyiarkan, boleh jadi merawat, boleh jadi memberi penawar, boleh jadi memberi manfaat, boleh jadi membahagiakan, boleh jadi menyihatkan, boleh jadi menyebabkan kita bertenaga dan sebagainya. Ini merupakan tafsiran kepada kalimah ataupun perkataan berkat tadi Pak Da. Baik. Hari ni Amo nak bagi satu contoh ni Pak Da. Bila kita ada penyakit kecil manis, kita pergi hospital. Jumpa doktor. Doktor akan beri ubat kecil manis namanya metformin. Bila kita makan ubat kecil manis, nescaya paras gula dalam darah kita ni turun. Jadi apabila kita makan ubat, di sana tu ada taufik, adapun ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan gula dalam darah kita. Dan lalu kita makanlah ubat. Secara hukum sainsnya, bila kita makan ubat metformin, turunlah kecil manis kita. Baik, hari ni kita pergi tanah, kita turun di rumah, ambil anak batu. Kita rayak ni adalah ubat metformin. Kita telan anak batu tu. Jadi hijau kau tak pada?
Tak jadi. Tak jadi. Kalau ikut hukum sains, tak jadi. Tak jadi. Walaupun kita beri nama metformin juga. Tak jadi. Bapa? Sebabnya asal ataupun zat ubat tu ada pada komponen-komponen dia. Gapo ada dalam ubat itulah merupakan komponen aktif yang membawa kepada penurunan kecil manis tadi. Kalau anak batu besar kliking ni kita buh nama metformin, kita makan, garanti tak turun. Walaupun nama tu kita tulis benar. Kita waktu buat surat beranak sebenar. Ini merupakan metformin anak batu. Jadi, tak jadi. Jadi begitu juga apabila kita melihat kepada minyak zaitun. Minyak zaitun ini manfaat dia ada pada komponen yang Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam minyak tu pada. Komponen ini telah dikaji oleh saintis seluruh dunia dan menyatakan bahawa yang pertama, minyak zaitun ini merupakan minyak yang paling sihat semenjak daripada dulu sampai cloning. Tak ada minyak lain hak boleh lawan. Sama ada minyak sapi ke, sama ada minyak kelapa ke, minyak nyo ke, minyak sawit ke, tak boleh lawan kehebatan yang ada pada minyak zaitun. Yang pertama. Yang kedua, komponen yang hamba sebut tadi ni, saintis telah royak bahawa minyak yang paling stabil di atas muka bumi, lalu diisytiharkan bahawa minyak zaitun ini merupakan minyak sihat kerana mengandungi monounsaturated fatty acid dengan nisbah 2:1 dengan polyunsaturated fatty acid. Sebut kod Inggeris dah ni Pak Dah sebab tak jumpa kod bahasa Melayu hari ni. Jadi lemak baik yang ada dalam minyak zaitun ini mampu untuk memberi kebahagiaan, mampu untuk memberi kesihatan, mampu untuk memberi ketenteraman kepada sel tubuh badan kita. Yang mana MUFA ataupun monounsaturated fatty acid ni pada tubuh kita tak boleh buat sendiri. Sel kita tak boleh cipta sendiri. Yang mana kita kena ambil daripada makanan luar, buat masuk ke dalam tubuh badan kita. Itu pada. Dan seterusnya, dia ada lagi linoleic acid, dia ada lagi polyphenol, dia ada lagi tocopherol, dia ada lagi squalene. Beratus komponen yang ada dalam minyak zaitun ini, kita gagal perolehi daripada minyak yang lain. Jadi inilah keberkatan yang disebutkan di dalam kita mengamalkan minyak zaitun dan dibuktikan oleh pensyarah-pensyarah dan juga saintis-saintis dengan menggunakan ilmu sains moden pada hari ini pada. Padalah dalam banyak-banyak Quran, kita nak khatam Quran pada bulan puasa ni, dalam surah Al-Mu'minun, wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Ini merupakan galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua umat manusia minum minyak zaitun. Tak kira cak gapo, tak kira daripada negara mana, tetapi makanlah yang original, yang berkualiti tinggi kerana di sana ada manfaat yang tersembunyi pada. Jadi nak cari mana minyak zaitun hak hebat supaya hamba royak tadi ni pada, adik kakak tolong telefon 010 262 8508. Hamba ulangi 010 262 8508. Dia adik kakak boleh telefon selalu tak apa. Walaupun Cik Syakir duk buang dengan Pak Don ni boleh. Dia telefon ada orang jawab nanti tu. Okey, lepas ni kita bersama lagi untuk sambung sikit lagi mengenai kehebatan dan juga kelebihan pengamal dan juga anda yang nak minum minyak zaitun ni. Lepas ni kita sambung sikit lagi. Kita dengar lagu gaya dulu. Tu ni adik kakak. Kita sambung sikit lagi mengenai kehebatan dan juga penjelasan mengenai minyak zaitun Zuitina. Kita duk kecek ni adik kakak. Brand dia ataupun jenama dia Zuitina. Jangan tukar brand lain pula dia kakak duk bobel duk boyak ni dia kakak. Cik Syakir duk boyak ni adalah minyak zaitun hak betul-betul original. Boleh ya adik kakak nak pilih minyak zaitun hak mana-mana pun hak pentingnya original. Jadi mudah-mudah gak pilih Zuitina lah dah tentu original adik kakak takut salah pilih kau warna kau sesok. Tak, kabar-kabar hak tidak ori. Nyanyalah. Jadi hak tentu-tentu ori gak Zuitina. Baik, kita sambung sikit lagi Syakir. Ya Pak Dah. Apabila kita kecek mengenai minyak zaitun ni Pak Dah, kita tak boleh buat rujukan kepada orang Melayu. Kita kena rujukan kepada negara-negara Mediterranean, negara-negara Arab ni Pak Dah. Jadi bagi orang Arab ni, kalau bab perubatan ni ada seorang tokoh yang tidak asing bagi orang Arab, orang Mak Saleh ataupun orang Melayu, iaitu Ibnu Sina Pak Dah. Ibnu Sina ni dia karang satu kitab. Ibnu Sina ni mati pada tahun 427 Hijrah. Lebih kurang 1020 tahun yang lampau Pak Dah.
Dia tulis satu kitab yang bernama Al-Qanun fi Tib yang menjadi rujukan kepada doktor-doktor di seluruh dunia siapa kepada lo ni. Dalam bab minyak zaitun, Ibn Sina menyatakan bahawa ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek sekali. Amba ulangi Pak Da. Ibn Sina kata gapo dalam kitab dia? Minyak zaitun hak paling molek sekali untuk orang yang hendak sihat, zaitul anfaq adalah minyak zaitun putih. Minyak zaitun putih ni bermakna minyak zaitun yang diperah daripada buah zaitun hak warna hijau, iaitu sebelum dia masak. Bila dia masak, dia jadi warna hitam, warna gelap. Oh, gitu sifat dia. Minyak zaitun ni. Minyak zaitun ni Ibn Sina ni Pak Da, pada 1020 tahun yang lampau telah mengkategorikan minyak zaitun ada 3. Ada buah putih daripada buah zaitun hijau, ada daripada buah merah hak mana separa masak, dan juga ada minyak zaitun daripada buah zaitun hitam hak betul-betul masak ranum. Jadi marilah adik kakak, kalulah waris-waris kita, anak beranak kita kelik raya di Kelantan ni, dalam mana kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, kita kena royak tentang kelebihan minyak zaitun putih ni, biar dia beramal juga di Kuala Lumpur, biar dia beramal juga di Kedah. Sebab orang yang paling bijak bab minyak zaitun di Malaysia ni adalah orang Kelantan. Tiap-tiap minggu amba asah mengenai maklumat yang betul, yang benar mengenai minyak zaitun. Tambahan pula adik kakak boleh berasa bangga, boleh berasa ilir hari ni. Minyak zaitun ada semua dengan Pak Da pada hari Selasa pukul 2.30 petang ni, pada tahun ni, kerajaan Korea melalui 2 konferens kesihatan telah ajak Zuitina ni untuk present paper Pak Da di Korea. Nak tahu juga. Ya, nak tahu juga tentang rahsia minyak zaitun putih ni. Jadi benda tu wakil daripada minyak zaitun putih Kelantan ni bernama Dr. Suhana Samad akan ke Korea pada awal bulan 4 ni Pak Da. Lepas raya. Gapa? Jadi conference tu bernama IPBM. Ni Pak Da. Tobik dah poster dia ni. IPBM SAR pada 3 dan 4 April, dan juga SAR lagi SEACAM 2026 berada pada 9 hingga 11 hari bulan. Ada 2 konferens kesihatan di Korea ni, dia jemput Zuitina Prestige daripada Kelantan. Kelantan ni kalau kira ulu lah pada bandingan negeri lain dah. Tapi bab minyak zaitun ni negeri lain tak ada. Dia ambil daripada negeri Kelantan juga untuk bentangkan kajian dapatan yang dilakukan oleh pensyarah Uniza di negeri Terengganu bersama dengan Olive Jardin Zuitina di Kelantan ni Pak Da. Jadi adik kakak, ambo royak betul-betul minyak ni bermanfaat sebab Al-Quran ada sebut, sebab dalam hadis pun ada sebut. Tambahan pula sains moden pada hari ini, ambo telah buktikan bersama dengan tim ambo bahawa minyak ini benar-benar bermanfaat, benar-benar diperlukan oleh semua manusia tak kira peringkat umur pada. Jadi ingat, raya ni royaklah kepada waris-waris, tolonglah hama minyak zaitun, tolonglah hama minyak zaitun putih, belilah dengan Jalan Datuk Pati, telefonlah kepada nombor 010 262-8508. Amba ulangi adik kakak, 010-262-8508. Dan akhir sekali adik kakak, kita nego sampai esok ya Pak Da. Lepas tu cuti raya. Dan kita akan buka pula pada hari Rabu minggu depan, insya-Allah. Ingat esok hari Ngelah kita nego minyak zaitun untuk adik kakak buat cedek sempena hari raya ni. Makan kosi-kosi tu beringat sikit, tekan break, jangan tekan minyak semua. Bilah retak dengan minyak zaitun itu supaya kesihatan kita terjamin, sel-sel tubuh badan kita gembira memperolehi zat-zat daripada minyak zaitun putih ni Pak Da. Ya, tu dia adik kakak, jadinya Pak Da nak oyak sekarang ya. Baju raya tahun ni go 400 setengah tu. Ada beli go 300. Pasal hak beli go 200 tu jarang benar, banyak kerak raya ni gak beli go 300 lebih pasal. Boleh pakai sehari 2 hari tu je. Tapi tak kira tak boleh nak beli ke tubuh badan kita minyak zaitun. Gego tak sampai 200. Adik kakak. Deh. Beli baju raya 300-400 untuk luaran.
Untuk dalam tak boleh belanja untuk kesihatan tubuh kita sendiri dah. Minyak zaitun ni. Bolehlah hubungi lah ni adik kakak 010 202 8508. 010 202 8508. Tepuk dada, tanya selera adik kakak. Okay. Orang kata, lah beraja kata kat tubuh badan kita ni. Dak hak luar, hak dalam kena jagalah supaya kita sama-sama sihat. Baik, kita jumpa semula Cik Zakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi